Berkumpullah segala untuk wanita, berkumpullah segala power-power yang bisa dalam dunia ni. Yang paling kaya, yang bawa kereta mesti BMW X6, tiba-tiba handsome, muka macam Korea campur dengan Amerika kan. Dah tepuk dah pukul kan. Mereka walaupun dalam hati kita letak betul, walaupun pula semua hero-hero Korea dalam dunia ni, yang kaya pula tiba-tiba dia nak minang awak. Baik pula, katalah Korea yang Islam kan, dia minang awak kan. Bahagia tak? Kalau Allah kata tak bahagia, tetap tak bahagia. Tiada boleh bagi bahagia melainkan Allah. Tu yakin yang betul kita nak. Kalau belajar iman tu dia kata la ilaha illallah. La ilaha tu kita nafikan segala-galanya. Apa saja yang Tuhan cipta ni tak boleh buat apa. Langit tak boleh bagi faedah. Bumi tak boleh bagi faedah. Bulan tak boleh bagi faedah. Walaupun Allah cipta, syukur daripada Allah, tapi yakin bahawa bukan daripada bulan, tapi daripada siapa? Daripada Allah. Matahari, nampak matahari tu tapi bukan daripada matahari, tapi daripada siapa? Allah. Allah yang di matahari dan kita udara tak nampak pun tak boleh bagi hidup mati melainkan Allah. La maksud nafikan segala apa yang kita nampak ni semua tak boleh buat. Yang boleh buat siapa dia? Allah saja yang boleh buat. Sebab tu dalam Quran dia banyak cerita sebenarnya tujuan Allah cipta makhluk ni supaya manusia kenal Allah. Tapi apa dah jadi? Manusia dah tak kenal Allah. Dia sangkut kat situ tu. Dia tak kenal Allah. Sebab tu dalam Quran kata kisah Nabi Ibrahim yang nampak Nabi, api yang besar dan Nabi sejuk dan sejahtera buat siapa? Nabi Ibrahim AS. Api besar, bapak dia kata mati lah kau. Semua kumpul kayu api. Tapi dia nampak Nabi Allah kata Qulna ya narukuni bardaw salaman ala Ibrahim. Allah kata api yang panas dan sejuk dan sejahtera buat siapa? Nabi Ibrahim AS. Jadi semua makhluk dalam genggaman Allah. Apa kita nampak? Duit kita nampak. Duit tu penting, perlu. Tapi nanti kita tak nak yakin. Apa kata tak ada duit mati? Betul ke? Mampus kita kan? Kita tak ganti duit mati. Memang tak ada mati dia juga. Allah tak masuk dia mati. Mati dia. Jadi kalau tak ada duit mati dia. Mati dia. Dalam mampu betul kan? Mampu kita mati. Bila kau gila kau tak ada, aku singgit bayar. Bila mampu kau susu anak kau, aku bayar. Bila kau mampu mati tak duit. Tapi dah jumpa. Masuk surat khabar. Ada 3 orang mati di jalan raya. Melimpah kan? Sebab kau alih kerana dia ada duit kan? Ada mati kan tak duit? Kenapa dia mati tu? Tak ada duit. Ada kan tak mati kan tak ada duit? Tak ada. Tapi sekarang ni orang, duit tu penting. Kita kena usul sungguh-sungguh. Tapi kita kena cakap bahawa duit, Allah suka nak cakap duit tak boleh bagi saya dan kita semua faedah. Yang bagi kita faedah siapa dia? Allah. Dalam iman ni kita kena yakin. Satu ulama kata kalau bumi daripada terbazar, langit daripada timah. Maksudnya semua ni hujan tak turun, tapi Allah boleh bagi kehidupan tak? Boleh. Jadi sebab tu kita kena selalu agung